Wahidah. Yeah. Apa? Ni apa korang? Wahidah yang setiap kali macam masuk live Ikmal, dia akan nyanyi. Mesti nyanyi lagu beza-beza. Daripada tahun lepas ataupun 2 tahun lepas. Dia akan nyanyi lagu yang berbeza-beza. Dia tak pernah nyanyi lagu yang sama. Maksudnya dia tahu satu lagu. Abang Kemal. Ha? Ada internet dia. Hello? Tak boleh dah ini nyanyi. Nanti dah. Alah. Ada orang tak naik je. Apa? Oh, ada orang Hello. datang raya. Okey. Wih, hari ni first time. First time hari ni dia tak nak nyanyi. Melepaslah korang. Rugi korang tak pernah dengar Wahidah nyanyi. Rugi. Nampak? Wahidah semua orang patah hati tau. Tak dengar Wahidah nyanyi. Sampai hati Wahidah mementingkan orang yang datang beraya. Tak apalah. Dekat sini Wahidah 800 orang nak dengar suara Wahidah tau. Tapi Wahidah lebih pentingkan orang yang datang beraya tu. Nurul, thank you Nurul. Pentingkan orang yang datang beraya tu. Ha? Lepas tu nanti kejap lagi dah tak jumpa dah orang tu Wahidah. Tak apalah. Kesian 800 orang ni nak dengar Wahidah nyanyi tak dapat tau. Itulah korang takkan dapat dengar dah suara emas Wahidah. So kalau korang nak dengar, bukan selalu tau. Aku tak buka selalu slot ni. Slot yang audition ni bukan selalu. Okay? Audition ni macam-macam. Ada orang nyanyi, ada orang berlakon, apa tu semua. Tapi kalau korang nak dengar suara emas Wahidah, hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Wahidah memiliki suara emas. Okay? InsyaAllah. Masya Allah, tabarakallah. Suara emas yang tak dimiliki oleh siapa-siapa pun. Ada orang nak datang rumah raya lah. Tak apa, pentingkanlah orang tu. Nampak dah 900 orang dah nak tengok Wahidah, nak dengar Wahidah nyanyi. Tapi Wahidah tak nak bagi diorang dengar suara emas Wahidah. Sampai hati. Dia suara emas, kita suara perak lah ya. Cik Mun, thank you Cik Mun. Amalin bukan suara perak, bukan. Suara gangsa. Amalin suara gangsa. Tahu gangsa? Yang bawah sikit daripada perak. Tapi dia ada colour sikit. Kalau perak dia macam silver-silver kan. Tak nak. Dia kena ada colour sikit. Ya, Amalin dia suara gangsa. Tapi tadi Kemal tak tipu tone suara Amalin tadi ada sikit-sikit tadi macam suara Jenny. Tak tahu yang part yang mana satu, tapi macam suara Jenny tu. Kemal cakap tadi, cuba try cover lagu Jenny. Nanti Kemal nak dengar. Kemal adik yang akak yang bongsu suka tengok video Kemal juga rupanya. Iya ke? Dia suka tengok video Kemal ke? Selamat Raya. Mirip suara Jenny, iya. Mungkin disebabkan dia punya yang dia cakap yang tu. Kemal nyanyilah, tak nak lah. Kemal nanti bukan suara Jenny nanti. Macam orang cakap Kemal suara jin. Okay? Tak nak. Nanti orang shaming aku. Wawa mana? Cik Mun, thank you Cik Mun bagi Kemal gift. Saya lebih memilih duit raya. Okay, tak apa. Tak apa. Wahidah lebih memilih duit raya kan? Tak apa. Sar Wahidah mati duitan. Wahidah mati duitan. Kemal cuba main Roblox. Nanti kita main Malam ni custom Jombang. Boleh, tapi kejap lagi Kemal nak keluar sebenarnya ni. Tunggu Kemal balik Lepas Kemal balik baru boleh custom. Tapi lewat-lewat sikit lah. Alah, korang janganlah tidur awal sangat. Raya kan, cuti. Over lah tidur awal-awal. Tidur lewat sikit. Okay? Custom. Kita main klasik ke, custom ke. Cik Mun, terima kasih Cik Mun. Cik Mun daripada hari tu lagi bagi. Terima kasih. Ikmal esok main Roblox ya. Sabar, Ikmal nak belajar main Dandy's World tu. Okay, sebab Ikmal tak faham lagi. Amalia. Okay, jap. Ni untuk fans Ikmal dari Indonesia.